Cuba bayangkan, sebuah buku yang pernah diharamkan, tiba-tiba sekarang ni dibangkitkan semula sebagai cermin untuk masa depan Malaysia. Hari ini kita nak bedah siasat buku The Malay Dilemma, tulisan Tun Dr. Mahathir. Tapi bukan sebagai kelas sejarah tau. Kita akan tengok melalui kacamata sebuah dokumen politik hari ini. Kenapa buku yang penuh kontroversi ni tiba-tiba jadi penting sekarang? Jom kita siasat. Jadi, inilah soalan paling besar kan? Kenapa sekarang? Kenapa sebuah buku yang dah lebih setengah abad, yang dulu sampai kena ban terus, tiba-tiba orang sibuk sebut-sebut balik? Inilah persoalan utama yang akan kita cuba rungkai. Okey, jom kita masuk bahagian pertama. Jawapannya, menurut sumber yang kita kaji ni, agak terus terang sebenarnya. Sebabnya ialah, dilema yang diperkatakan tu, dikatakan belum lagi selesai. Isu-isu trust dari 5 dekad lepas tu, masih ada sampai hari ini. Dokumen ni kata ada 3 sebab utama kenapa buku ni relevan. Pertama, jurang ekonomi yang disebut dulu tu masih wujud, cuma mungkin rupa dia dah lain sikit. Kedua, sejarah lama, macam kes pemisahan Singapura tu, itu adalah satu warning sign yang kita tak boleh lupa. Dan yang paling penting, ini adalah satu panggilan untuk kita ada pemimpin yang lebih berani. Senang cerita, buku ni diangkat balik untuk jadi macam cermin supaya kita boleh tengok realiti kita hari ni. Ayat ni memang deep betul kan? Ia merumuskan segalanya. Mesejnya jelas. Ini bukan pasal nak duduk-duduk cerita pasal sejarah lama. Tak, ini pasal nak fix apa yang tak kena untuk masa depan. Ia satu seruan untuk bertindak, bukan sekadar bernostalgia. Okey, untuk sesiapa yang mungkin tak berapa familiar, jom kita recap sikit. Buku ni ditulis pada tahun 1970. Tujuannya cuma satu, nak jawab soalan besar. Kenapa orang Melayu ketinggalan? Isi dia tu, dianggap sensitif sangat sampai kena haramkan lebih 10 tahun. Sehinggalah penulisnya sendiri naik jadi Perdana Menteri pada tahun 1981, barulah pengharaman tu ditarik balik. Jadi, apa sebenarnya diagnosis buku ni? Apa masalah yang dicuba bongkarkan? Jom kita dalami sikit punca masalah yang dikatakan dihadapi oleh orang Melayu masa tu. Dalam buku ni, ada 2 teori utama kenapa dilema ni wujud. Satu, faktor keturunan dan satu lagi, pengaruh persekitaran. Walaupun ada disebut sikit pasal genetik, tapi hujah paling besar dia sebenarnya ialah pasal persekitaran. Buku ni berhujah yang suasana zaman penjajahan yang tak kompetitif itulah punca utama yang membentuk nasib orang Melayu. Dan kesan persekitaran ni paling jelas kita nampak dalam bab ekonomi. Buku ni mendakwa yang dasar-dasar penjajah secara sistematik telah meminggirkan orang Melayu. Hasilnya, padang permainan ekonomi masa tu jadi sangat tak seimbang, berat sebelah. Dan bila kita tengok data, kat sini baru kita faham kenapa. Cuba tengok nombor-nombor ni. Ini data pemilikan ekonomi tahun 1970. Perhatikan baris paling bawah tu. Dalam semua sektor, pemilikan bumi putera cuma 2.4%. 2.4. Inilah angka yang menjadi nadi kepada hujah dilema ekonomi yang dibangkitkan. Tapi tunggu dulu. Bukan ekonomi je yang jadi isu. Buku ni juga lantang mengkritik faktor-faktor lain. Daripada isu perkauman, kepada sikap macam pasrah yang dikatakan menghalang kemajuan, sehinggalah kepada kepimpinan politik masa tu yang didakwa terlalu lemah dan asyik berkompromi. Okey, petikan ni sangat penting untuk kita faham falsafah buku ni. Maksudnya, adil tu bukan semua orang dapat benda yang sama rata. Tapi adil tu bila kita beri bantuan mengikut apa yang seseorang itu perlukan dan berdasarkan konteks sejarah. Dan inilah dia asas kepada idea tindakan afirmatif yang kita selalu dengar. Okey, kita dah faham masalah-masalah yang dibangkitkan. Jadi apa pula jalan penyelesaiannya? Apa ubat yang buku ni cadangkan? Jom kita tengok. Buku ni bagi 3 cadangan utama, macam plan 3 langkah. Nombor 1, laksanakan dasar afirmatif yang menyeluruh untuk perkasakan orang Melayu dalam pendidikan dan ekonomi. Nombor 2, rombak sistem pendidikan jadikan lebih kompetitif dan fokus pada sains dan teknologi. Dan nombor 3, pastikan apa-apa bantuan tu bersifat strategik, bukan sekadar simbolik. Baiklah, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling penting. Macam mana semua diagnosis dan cadangan dari 50 tahun lepas ni boleh berkait pula dengan seruan politik zaman sekarang? Apa kaitan dia? Kalau ikut dokumen yang kita rujuk, semangat The Malay Dilemma tu sekarang dah diwarisi dan dijenamakan semula sebagai satu misi moden. Ia bukan lagi sekadar manifesto sejarah, tapi dah jadi macam satu blueprint untuk reformasi. Dan prinsip-prinsip terasnya adalah berani bersuara menentang politik lama. Berprinsip, bukan sekadar nak jadi populis. Dan yang paling utama, berilmu dan berdikari supaya tak lagi bergantung pada orang lain. Nampak tak?
Semua ni bunyinya macam gema terus daripada kritikan-kritikan dalam buku tu kan? Dan inilah seruan terakhir yang merangkumkan segalanya. Mesej dia jelas. Bangkit bukan dengan kemarahan, tapi dengan ilmu, disiplin dan keberanian. Dah tiba masanya untuk berhenti menjadi pewaris dilema dan mula menjadi pencipta masa depan. Jadi, kita dah lihat bagaimana satu diagnosis yang berusia setengah abad diguna semula sebagai asas untuk satu seruan baharu hari ini. Tapi persoalan yang tinggal untuk kita semua ialah, adakah jawapan dari masa lalu itu benar-benar jalan terbaik untuk masa depan? Apa pendapat anda? Fikir-fikirkan.